Tahu tak, lokasi zaman prasejarah sebenarnya ada di seluruh dunia. Bukan sekadar dalam buku sejarah, zaman prasejarah berlaku di pelbagai tempat di dunia. Bukti kewujudannya ditemui melalui peninggalan manusia, sama ada artifak seperti alatan batu atau ekofak seperti sisa makanan. Lokasi prasejarah biasanya dijumpai di dua jenis kawasan, terdedah, contohnya di lembah sungai, dan tertutup seperti dalam gua. Menariknya, ada juga tapak yang wujud di darat dan ada yang di dalam air. Fungsi tapak ni pula pelbagai, dari tempat tinggal, kawasan perkuburan, bandar awal, sehinggalah tempat memburu. Beberapa tapak prasejarah terkenal dunia kini diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan penting untuk seluruh manusia. Ini Sejarah 1 Minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik. Jumpa lagi!